Sorry. Tak. Hai guys, so hari ni kita orang tak nak review makanan, kita tak nak review produk, kita tak nak review apa-apa. Kita nak borak and talk about our kids. Kita bukan nak cerita pasal anak orang, disclaimer awal. Ini semua je. Kita nak cakap pasal anak kita. Okay, you start first lah. Dah bagilah intro. So siapa-siapa yang interested nak dengar pasal anak kita orang and how we raise our kid, you can stay. If you're not interested, you can go. Main topik dia, kita nak bercakap pasal betapa risaunya kita as parents tengok budak-budak ni dah mula nak ketagih kepada gadget. Yes. Okay, kalau korang ada masalah yang sama, you can stay tune untuk dengar macam mana kita orang handle this situation. Janganlah buka radio pun. Gampak ketagih gadget. Dia tak ada iPad. Jadi kan screen radio ni kan macam iPad kan. Duduk sini. Dari sini je. Nak surprise tak? Siapa nak surprise? Nak surprise tak? Okay, duduk dulu dengar Umi dalam Gali video borak. ni ada surprise untuk dia. So selalu kan I selalu dapat macam ni. Asha, kenapa anak you banyak bercakap? Macam orang tengok anak kita boleh main sendiri. Diorang boleh duduk luar main sendiri macam budak-budak zaman dulu. Diorang terjun main basikal, lepas tu tiba-tiba bercakap dengan daun kan. So I rasa one of the reason adalah kita orang memang control diorang punya gadget. Memang diorang tak ada tablet, iPad, handphone, diorang tak ada. Even TV pun kalau dia tengok lama kita sakit hati kan. Betul. Kita orang risau sebenarnya. Kadang-kadang tu kan kita bila kita letih ke ataupun kita naik flight ke ataupun kita nak kerja ke, kita akan bagi juga dia orang main gadget tu untuk distract dia orang. Sebab kalau tak dia orang akan panggil Umi. Ni apa? Sekejap, sorry. Bukan sebenarnya distract dia orang. Kita tak nak dia orang mengganggu ketenteraman orang lain. Kita takut macam dia orang menangis kat flight tu, nanti orang benci, orang viralkan kita. Sekarang ni kan pantang budak menangis je kena viral. So that's why kita orang kadang-kadang bagi juga. Tapi bila kita bagi tu, dia ada masalah baru yang kita hadapi. Dia minta bangun pagi minta TV. Bosan sikit minta terus iPad. Nak pergi TV. Minta TV, minta iPad kan. Tak bagus. Kita orang tak nak lah anak kita orang jadi iPad kids. Tak mau. Tak nak. Macam kita orang. Kita nak anak kita play, develop dia punya mind, bagi bermain dengan pasir, main dengan rumput, main dengan binatang. Anak dia jadi budak kampung. Tapi bila kita start bagi tu, dia start minta, melebih-lebih. So kita orang jadi risau. Kita orang concern about our kids. So there's few steps yang kita ambil, tips and tricks untuk korang juga, untuk mengurangkan, dan I rasa sangat berkesan. Okay, first kali apa? First kali kita orang control our kids screen time. Antara cara dia, kita orang sebelum ni depan TV kita orang sofa. Dia orang baring-baring tengok kan. Kita orang tukar, kita orang tak meja makan depan TV. We change the environment. So dia orang tak selesa. Dia orang tengok TV, dia orang tak selesa. Tak ada sofa nak baring-baring kan. Jadinya anak I macam kadang-kadang dia duduk tengok TV tu 20 minit, lepas tu dia macam dah pergi main tempat lain. Tapi kadang-kadang mata dia jeling. Tapi at least dia ada pergi main benda lain tau. Dia bukan depan tu menung tu TV. So tu I tengok cara kita yang berkesan. Kita buat TV tu tak selesa untuk ditengok. Kita change the environment. Lepas tu kita punya screen time tu bukanlah spesifik macam okay pukul 1 je kau boleh tengok screen. Tak pun. Cuma kita hanya bagi bila perlu. Bila kita orang betul-betul nak buat kerja, bila dalam flight tak nak ganggu orang, atau kita penat, ataupun macam kita sangat penat, overwhelm, I need a rest, bagi sekejap. Tapi lepas tu kalau diorang minta juga, kita memang sangat berkeras kan. Kita kadang-kadang kan pukul 2 tengah hari panas pun kita orang akan keluar rumah main kat belakang. Kita orang akan spend time. Lepas tu dekat restoran pun kita takkan bagi kita. Memang tak apalah, bersepah-sepah tak apa. Kita orang sanggup kemas sendiri restoran-restoran tu. Instead of bagi, and kita orang boleh dah makan dengan tenang. Yang kedua, kesian dia nak tunggu hadiah dia je. Yang kedua, kita sediakan aktiviti untuk diorang main. Mariam kat rumah kan, Mariam ada mainan kan. Mariam suka main-mainan apa? Mainan princess. Lagi yang Abi baru beli tu, Abang tak ajar aunty macam mana nak main. Macam mana kita nak main mainan katak tu? Tekan je tu kan. Best kan. Mana setiap bangun tidur je dia cari mainan tu. Dia ajak turun. Umi je dah turun nak main katak. Kita orang memang sentiasa sediakan aktiviti-aktiviti untuk diorang buat supaya diorang tak bosan. Sebab kadang-kadang diorang, I perasan lah anak kita, dia akan minta bila dia bosan. Kan bila dia tak tahu apa, minta Umi nak tengok TV, Umi nak iPad, macam tu. Especially Mariam sebagai I, Mariam susah sebab dia cepat bosan. I try tau buat aktiviti gunting-gunting kertas semua, tapi dia memang cepat bosan. 15 minit maksimum
maksimum. So memang Mariam banyak mainan. Tapi thanks God dia suka berangan. Dia suka berangan princess so macam bagus lah dia suka berangan tu. So tips kedua, sediakan a lot of activities yang diorang best. Bukannya setakat benda macam drawing. Belikan mainan yang diorang kena masukkan cepat-cepat. Kena letak kereta. Ini antara contoh-contoh mainan yang kita orang main hari-hari untuk diorang. Dan hari-hari diorang happy. Kita pun happy. Okay, ni mainan dia. Ting ting ting. Yang ketiga, kita buat apa ya? Kita be parent yang involved. Betul. Sebab macam kita perasakan anak kita orang ni kalau terbiarkan dia main kat luar, rumah dia boleh stay lama. Rumah dia boleh stay lama kat luar. Dia tak kisah orang tau. Mariam kalau kita orang tak keluar sekali, 10 minit je dia main. Lepas tu dia akan masuk, dia akan cari kita orang. So be parents yang involved dengan aktiviti anak-anak. Jangan anak kita buat aktiviti, kita duduk main handphone kat tepi. Kita be a present parent. Macam I pun honestly kadang-kadang kita pun sebagai orang dewasa, kita pun kita dengan gadget juga kan. So bila kadang-kadang kita sedar tu kan, kita cepat macam aku kena main dengan diorang, kesian kat diorang. So tips Asha untuk orang yang memang tak boleh kontrol dengan handphone, korang just biarkan je phone korang habis bateri. Be aware. I suka habiskan bateri phone I. I tak. I suka aware lah. Bila phone I tak ada, I memang akan full commitment as a parent lah macam tu. So Alhamdulillah, itulah yang main dia. So korang pun kalau ada masalah yang sama, korang cuba. Kalau anak korang menangis, pressure korang nak tantrum apa semua, biar je. Ya, anak kita lama-lama dia lupa macam tu. Tu normal. Budak-budak dah ni dia nak start ketagih. Just jangan bagi. Macam contoh, anak kau dah ketagih rokok, dia dah menangis-nangis nak rokok. Kau takkan nak bagi lagi sebab kau tahu benda tu bad. Kau biar je lah dia menangis. Biar je. Kita tak adalah macam nak judge parents yang bagi kat luar sana. Kita faham sebab sekarang parent dua-dua bekerja. Zaman dulu mak tak bekerja tau. Mak tak bekerja, boleh layan anak apa semua. Sekarang ni parents both working parents tau. Penat nak layan anak sentiasa. Tetapi at the same time I know kita semua nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita perlu. Memang susah, but it much needed. Yelah, dunia kan tempat ujian. Duduk tengah. So Mariam tutup mata. It bring us to Mariam present. Aktiviti baru untuk dia. Kan kita cakap poin kedua, kita akan sediakan aktiviti. So this is aktiviti baru untuk Mariam. Editing time. Mariam nak buka ke Abi buka? Abi buka. Okay, dah Abi kena buka ni, susah nak keluarkan. Susah sangat. Kena tukar kereta lah yang maksud Range Rover ke. I bawa tak dengar. So, in 3, 2, 1, tada! Kita ada box. Box yang sangat besar. Cepatlah ya. Aduh. Kereta sempit. Besarnya. Purple. Purple. Kita orang sama Pokemon ke? Banyaknya ya. I beli all type. Sayang, betul ke untuk anak-anak ni? Untuk anak dan juga I. Itu satu pro tips. Okay, dah habis. Wow. Okay guys. Mana-mana purple. So ni semua mainan Pokemon, tapi bukan Pokemon yang like literally patung saja. Dia boleh ada movement. So budak-budak boleh berangan-rangan, gerakkan dia, lawan-lawan dengan each other. Dia versatile punya mainan. So that's why I cakap, if you nak choose your mainan pun, choose wisely supaya diorang tak bosan. So ini adalah Classic Edition CVS. So banyak Pokemon klasik yang kita semua tahu. Macam dalam game, dalam cerita. Yang macam kita masa kecil-kecil lah. Itulah patutlah I tak kenal yang ni. So ini adalah CVL punya edition. Tunjuk Mariam. Mariam dah tak tahan. Buka dah ni yang purple. Tunjuk dulu. Dia dah buka dah yang Mariam memang suka betul yang purple. Yang ni berat tau. Berat, solid guys. Ini okay, I bagi tahu ini jenama Blockies. Jenama dia, mainan dia memang korang boleh pasang-pasang, korang boleh gerak-gerakkan tangan dia, gerakkan kepala. So anak-anak korang akan happy ataupun suami-suami korang akan happy. Dah boleh dah Mariam buka kotak dia je. Okay, man, habis hap. Purple. Nanti dia koyakkan kotak je. Kotak je cantik. Habis bukakan habis. Wow. Kena pasang dulu lah. Ni buku cara-cara dia. Honestly, this is my first time juga ada Blockies ni. So kita kena belajar sikit. Dapat manual instruction. Simple je. Korang tengok, ini dia punya part dia. Nampak tak? Part dia semua asing-asing. So mainan ni korang boleh bergerak, boleh move, boleh buat fight scene, boleh berangan semua. That's why korang jangan belikan anak korang mainan-mainan yang boring. Dia orang pun pandai boring tau. Okay. Dia habis pasang. Sementara tu you buka yang
yang klasik edition. Yang ni tak payah pasang-pasang sangat. Okay, jom mana buka yang ni. So, nak pasang dia sangat senang tau. Sebab dia tak perlukan brush, tak perlukan glue, tak perlukan cutter pun. Dia macam Lego je. Macam ni kan. Nampak korang masukkan ni kepala and badan. Tak. Just like that, man. Tu dia susah nak cabut boleh kan. Boleh gerak-gerak macam. Wow. Sebab dia pakai bulat-bulat ni. Adik mesti suka. Lepas kepala dia punya torso yang ni, pinggang. Masuk dia senang. Just like that. Snap. Okay, lepas tu dia punya legs. Pandai ke tu Mariam tengok tu? Nanti Mariam boleh letak dia dekat dalam dollhouse Mariam. Yes, like that. Senang je dah jadi orang. Senang je. Lepas tu ni dia punya base. Stiker tapak base. Mana main tampal. Baik tau, lubang ni kena selari. Dia ada buat lah. Dia ada lubang. Kejap Mariam. Benda ni kalau dapat kat budak 5-7 tahun, dia orang akan lagi happy kan. Sebab diorang boleh pasang sendiri. Macam Mariam ni tak pandai lagi pasang, so kita orang kena tolong pasangkan. Manual dia simple je. Perfect. Okay. Mariam dia tak menyempat nak tunggu musim siap. Dia nak buka yang hijau pula. Guys, dah siap. Ding dereng. Dia macam floating yang. Batu pasang So, ni pula. korang siap dapat dia punya stand. Lepas tu stand dia siap ada efek-efek api, filter untuk setiap karakter lain-lain. Tapi Umi nak buka ni dulu. Umi buka lah yang tu. Mariam buka ni. So korang tengok guys, kalau korang tak nak main, nak jadikan sebagai apa? Perhiasan lah, pameran perhiasan pun korang boleh je. Sebab dia ada stand dia and dia ada tempat pegang karakter dekat situ. Kalau korang nak main, korang just cabut je karakter ni. Korang boleh main. Look at that. The movement Tangan dia boleh gerak 360. Dia punya kepala boleh gerak 360. Kaki dia boleh bergerak. So korang boleh cia. Macam tu lah. Untuk Mariam lah. Bukan untuk I. Okay, anak opening. Apa rasa ni macam yang beli kelas line box tu? Mariam jangan cabut-cabut. Nanti hilang semua, susah habis nak pasang. This is next character. Mariam kedua mana suka karakter ni Ini nama dia Meowscarada. I tak pernah tahu tu karakter-karakter ni. Sebab ni semua macam Pokemon baru je. Meowscarada. Ada banyak Mariam. Anak bukan ni. Mana? Pikachu. Mana buka ni? Dia partially pre-assemble lah. Dia kena pasang jugalah sayang. Tapi sikit je. Dia tak se-complicated yang CVL ni. Tapi sekali pasang je aku dah pro dah. Dah boleh pasang. Kecil je. Ayat kau besar. Okay, ni biar I pasang. Kejap guys. Ni manual dia. Satu helai je. Punyalah senang and simple. Ni masa dia kecil. Habis rasa lah. Betul ke geng? Siapa peminat-peminat Pokemon? Ni masa dia kecil. Wow, ini nama dia Eve. So kita ada dalam ni kita ada 6 karakter. Eve, Prigatito, Riolu, Psyduck, Charizard, Charmander. Yang Aisyah tengah pasang Pika. Mariam ni suka tau Pikachu pada satu masa tu. Pikachu. Kejap Mariam ambil pasangkan comel tau. Let's go. Kita pasang kat dalam rumah. Wow, look at that. This is Green Ninja. Yang ni I suka. Dalam banyak karakter suka yang ni. Sebab dia kuat. Aisyah don't care about the video anymore. She just want to play. I beli untuk Mariam ya sayang. This is my first Mariam nak kita buka Pikachu. Guys tengok ni. Wow, simple je, senang je dia pasang. Simple, I love. I suka benda tak complicated. I nak pasang Charizard. I nak pasang Charmander. So ni lah contoh-contoh aktiviti yang kita orang akan buat. Kita akan cari aktiviti yang kita boleh buat bersama kan. Sebagai contoh ada satu mainan tu, memang aktiviti yang kita orang boleh main 4 orang. Kita bergaduh kalau main dengan adik. Ini kalau ada, kenapa kita orang shoot video ni masa Umar tak ada? Sebab kalau Umar ada, kita orang memang tak boleh nak pasang benda ni. Dia tak bagi. Umar dia belum umur yang dia faham untuk main benda ni. Betul tak Mariam? Betul. Nanti adik kacau kan. Dia kan lepas dia dah pasang satu, dia dah faham tau cara pasang dia yang lain. Dia tak payah tengok manual sangat pun. Betul. Ini best. Korang tengok tepat. I rasa if I only can buy one, I rasa I buy Charizard ni. Kenapa cantik? Sebab Charizard kan dia macam paling famous sekali. Lepas tu memang cantik pun. Charizard tu I tak tahu pun. I tahu nama kawan I punya bapak Charizard. Mulut dia siap boleh buka. Sayang pasal anak dia. Oh ni anak dia ke?
bukan anak dia. Tu dia sebelum berubah. Dia benda ni orang dewasa pun boleh main. Orang dewasa yang suka kumpul. Nak punya tahu, jangan ambil. Alah, Okay. ya. Comel. Boleh buka mulut dia. Boleh. Boleh lah. Taklah buat. Best lah. Kualiti dia pun top tu. Tak macam mainan murah. Okay, siapa siap dulu cepat? Siapa siap dulu menang? Suka pertandingan. Siapa siap dulu menang? Penat. Nabi ni semua nak pertandingan kan? Cepat sampai dapat kalahkan Abi. Abi paling susah ni. Tak nak. Kita nak fun je kan Mariam? Kita orang kan guys, setiap benda kat rumah ni pertandingan tau kalau dengan si Muhsin ni. Jadi kita orang letih lah. Mariam pun dah letih lah pertandingan. Macam ni guys. Kalau nak pasang, nampak tak ada bulat tu kan? Ball head tu. Dah. Dah siap. Ya. Sayap dia ni, nampak tak? Ni boleh bergerak, ini boleh bergerak. Dia like literally every angle. Memang good for playing lah. Tangan dia, wrist dia, siku dia, lutut, semua boleh. Sayang. Dong. Wow. Yasha dah siap 2. First Pikachu and then Charmander. Ada efek-efek api nak pergi kat dia. Boleh pusing tau yang api ni tu ni yang. Oh. Tak nak simpan untuk adik? Tak payah, adik mainan dah siap je. Biarlah adik pasang sendiri. Adik tak pandai, adik. Dia tak faham, dia nak buat macam mana. Nanti dia buat comot-comot. Abi apa ajar dia. Ya, manja aja dia. Mariam dia ajar dia. Wah, dia pun comel. Tapi ni tak pernah nampak sepanjang dia tengok. Mak bapak dia yang best sebenarnya. But this thing is actually cool lah. I rasa Ilyas suka. Adik-adik I semua suka, tak payah risau. Wow, got it. Okay. Yay! The same time. Dan I dah 3 kali dah tunjuk binatang ni. Sebab yang series Blockies Classic Edition CVL ni, yang ni dia macam a bit complicated. Dia I rasa 7 years ke atas boleh ni. Not for children under 3. Mariam dah lah. Mami siap satu lagi guys. This is Prigatito. Tengok ni guys. Siap ada api dia. Korang-korang dia tembak lah. Wow. Ini figurine Pokemon paling boleh bergerak I pernah. Kita tak akan pasang semua dalam video ni. So Tak boleh. Tak boleh. Umi lambat lah kan? Main juga. Oh, why? Why you like this one? Purple. Nama dia apa? Dan Charlie Love Korang tengok dah. Blue. Oh, Charlie Love Blue. Tu nama dia Charmander. Orange. Nama dia Charmander. Charmander. Okay, Abi paling suka. Baby. Wait. Abi paling suka Itu memang style. Charizard. Itu memang style. Patutlah berat, dia besar daripada yang lain. Dia solid dan dia ada ekor dia pun besar. Umi suka Pikachu. Mayam suka Miau. Prigatito nama dia. Prigatito. So korang yang mana Satu nak ayam suka. dah habis kot. Semua dah tukar dah. Okay. Yang kita orang tak pasang lagi Eve, Psyduck, Meowscarda. So ada 4 lagi tak pasang lagi. Tunggu adik lah. Tunggu adik. Okay guys, so korang kalau nak buat aktiviti macam mana kita orang buat dengan anak kita orang ni, nak anak korang away from iPad, korang boleh tengok description in the box down below. Apa-apa details macam mana cara nak beli dekat mana, ada link ke apa ke, semua dekat description box down below. Bye-bye. Sekejap. 1, 2, 3. Bulat lah geng anak korang. Nampak tak? Dia sangat enjoy tau. Kita orang nak tutup video dah. 5, Okay. 6. Okay, good job. Mana cakap apa? Bye auntie. Thank you, Bonkies. Main best. Bye-bye. Bye. Rumah apa? Rumah ni dah. Rumah pink. Cantik kan rumah saya? Boleh buatkan tak? Mana Maria? Hei, rumah untuk saya tak ada ke? Ada. Nah. Itu rumah kecil. Saya dah lah besar. Itu itik. Saya nak rumah. Baru betul. Terima kasih Mariam. Sama. Berapa ringgit ni saya nak kena bayar upah ni?
RM4 mahal. Woi, tak ada duit. Macam mana? Guys, so macam itulah cara kita orang jadi present parents. Aku kena selalu berlakon jadi binatang lah, jadi Pikachu lah. Saya nak duit. Duit. Itu bukan duit. Itu racun. Awak nak bunuh saya